Kulit di leher atau ketiak nampak lebih gelap walaupun sudah dijaga? Hai, saya Dr. Syabila dari Hessa Klinik. Perubahan warna pada kawasan lipatan kulit bukan semestinya disebabkan oleh masalah kebersihan. Salah satu faktor yang boleh menyebabkan masalah pigmentasi ialah perubahan hormon. Ketika hamil dan selepas bersalin, perubahan paras hormon seperti estrogen dan progesteron boleh mempengaruhi penghasilan melanosit, iaitu sel yang menghasilkan pigmen melanin pada kulit. Apabila penghasilan melanin bertambah, kawasan seperti leher, ketiak dan celah peha mungkin kelihatan lebih gelap. Pigmentasi menjadi lebih ketara apabila perubahan hormon berlaku bersama geseran, peluh, kelembapan, keradangan berulang ataupun penggunaan produk yang merengsakan kulit. Di Hessa Klinik, rawatan pigmentasi dimulakan dengan penilaian keadaan kulit oleh doktor. Bergantung pada punca, tahap pigmentasi dan kesesuaian rawatan setiap individu, pilihan rawatan boleh merangkumi ubat makan, penjagaan kulit ataupun prosedur klinikal. Antara rawatan yang tersedia di Hessa Klinik yang boleh bantu mempercepatkan proses mencerahkan pigmentasi ialah whitening peel, pigmentation laser ataupun pigmentation skin booster. Setiap pelan rawatan akan disesuaikan mengikut jenis kulit, tahap pigmentasi, sensitiviti pada kawasan yang dirawat serta hasil penilaian daripada doktor. Tidak semua rawatan sesuai untuk setiap individu. Mahukan penilaian yang sesuai untuk keadaan kulit anda, boleh konsult dengan doktor untuk mengetahui punca pigmentasi dan rawatan yang sesuai untuk anda.